Apa beza faraid dengan hibah? Faraid, harta yang ditentukan Allah. Siapa dapat? Hibah, manusia yang tentukan. Apakah hibah ini cara pembahagiannya dalam Islam? Hibah ni bahasa Arab. Bahasa Melayu, beri. Kita ayah ada anak. Ada tak anak? Rajin tak beli basikal ke anak? Tak rajin? Allah, berat benda lah mu. Beri basikal ke anak. Kita beli, anak kita dah jual satu, kita pergi beli basikal. 150 riyal. Kita balik, kita bilik. Hadiah basikal. Boh dah tu. Harta yang diberi oleh tuan harta kepada waris-waris ketika hidup. Tu hebah. Faham tak lagi? Jadi bila ayah dia mati kat lagi, basikal tu bagi ke tak? Tak pasal hebah dah. Tak jadi saka. Faham? Saka ni lain. Kita tak ada beri apa-apa, tak ada lapah apa-apa, mati gitu ke. Maka Allah bahagikan dah. Dalam waris roh ni, ada dapat 1/8, ada dapat 1/6, ada dapat 1/4, ada dapat 1/2, ada yang dapat 2/3. Mengikut bahagian masing-masing. Itu faraid. Okey?